Cukai SST akan bertambah sebanyak 5-10%. Tapi katanya tak jejas kepada rakyat. Betul ke? So, kita kena faham ya. Mulai 1 Julai 2025, cukai perkhidmatan ataupun apa yang kita selalu dengar lah SST sekarang ni dah akan melarat masuk ke banyak lagi sektor-sektor lain. So, dari sewa rumah sampailah ke klinik swasta, kena bayar SST. Cuma jangan risau, untuk barang keperluan masih lagi zero tax. So untuk peniaga yang dia punya yearly revenue lebih daripada RM500,000 je akan dikenakan SST ni. So if you are dalam financial service, dalam beauty service dan ada sewa office tu, you akan kena bayar 8% SST. Untuk private healthcare, kerja pembinaan, pendidikan swasta pula 6%. Contohlah ya, you pergi ke klinik swasta sekarang ni, you kena bayar RM80. Tapi lepas ni you kena bayar tambah 6%. So dia jadi RM84.80. So bila service provider kena cukai, dia akan pass that cukai kepada customers dia. Kalau you ada business, you kena kira betul-betul adakah business you tu dah dekat dalam had SST atau tidak. Kalau you dah cecah the revenue threshold, you kena standby untuk daftar cepat-cepat. So untuk jenis yang suka budget cukup-cukup je you punya perbelanjaan, setiap bulan you kena kira balik you punya perbelanjaan tu. Kena ready awal-awal sebab kos hidup kita semua maybe akan naik sikit tak lama lagi. Kau rasa lebih baik kita ada GST ke ada SST? Cuba jawab sikit.